Okay, nak check out dah. Tempat pun dah kemas. Aku jalan dulu je. Kita nak pergi sarapan dulu. Apa-apa pun on dulu. Okay, dia punya kalau korang nak tukar mode kan, daripada eco pergi sport ataupun turbo, dia pun tukar kat sini je. Tapi battery level semua kena tengok dekat sini. Mantap babe, mantap. Ya, tak apa, letak je tepi tu. Ya. Okay, ni adalah basikal e-bike yang aku guna untuk video sebelum ni. Aku pergi bike packing dekat Jeda Baik. So jom aku akan review basikal ni dan aku akan cerita sedikit dia punya spek, warranty dan apa yang best dengan tak best untuk basikal ni. Let's go. Okay, kalau tengok dekat depan ni, ni adalah sebuah basikal e-bike daripada Specialized. Model dia Turbo Vado 5.0 SLEQ. Okay, jom aku cerita sedikit dia punya spek yang ada dekat basikal ni. Kalau untuk brake lever, dia menggunakan brake Tektro, yang ni full hydraulic. Shifter 12 speed daripada Shimano. Rigid fork carbon, body aluminium. Crank 44T daripada Praxis.
RD dengan kaset daripada Diorin. Basically group set ni masih ada warranty sampai tahun depan bulan Jun 2026. Untuk frame, lifetime warranty daripada Specialized. So kalau ada apa-apa isu, let's say kalau macam part-part welding ni ada problem ke apa kan, boleh refer dengan authorized dealer dekat Malaysia ni untuk penukaran frame ataupun repair balik ke macam mana daripada Specialized. Tapi kalau daripada kecuaian sendiri, yang tu tak cover. Basikal ni owner beli pada tahun 2023. Rasanya masa tu harga lebih kurang 21,000 kot. Saiz tayar 700C. Frame untuk basikal ni saiz M. Untuk tinggi macam aku yang sekarang ni, aku pakai tinggi aku 171 cm. Jadi basikal ni sesuai untuk average tinggi yang macam aku lah. Mungkin 168 cm ke 173, aku rasa should be okay lagi kot. Sebelum aku bagi tahu berapa harga jualan basikal ni, aku nak cerita dululah apa yang best dan apa yang tak best untuk basikal ni. Tapi overall bagi aku basikal ni sangat best. Cuma dia ada sedikit kekurangan untuk penggunaan macam aku. Antaranya yang aku tak berapa berkenan ialah kedudukan lampu depan dia dengan lampu belakang ni. Okey, kita cerita lampu belakang dulu lah. Lampu belakang ni, kalau korang nak guna saddle sendiri, lampu ni kena buka, lepas tu dia kena ikat dekat cable tie. Sebab lampu ni dia memang dah screw terus dekat saddle Specialized ni. Itu bagi aku kekurangan yang pertama lah. Tapi bukanlah kekurangan yang besar, cumanya kau kena ikat dengan cable tie je lah. Lepas tu untuk lampu depan ni, dia memang dah terletak dekat sini. Dia tak boleh tanggal, tak boleh ubah ke apa kan. So untuk aku yang suka travel dengan basikal, sebenarnya aku suka letak bag dekat depan ni, handlebar bag kat depan. Jadi bila dah ada lampu tu dekat sini, aku tak boleh nak letak bag tu lah. Sebabnya bag tu aku banyak letak barang personal aku, macam wallet, power bank, charger, tablet ke apa. So bila lampu tu dekat sini, sedikit mengganggu. Okey, kekurangan nombor 2. Basikal ni kalau untuk siapa-siapa yang suka last minute plan ataupun last minute punya otak kan, aku rasa basikal ni tak berapa sesuai untuk orang macam tu. Sebabnya tiba-tiba lah malam ni member kau ajak call, dia kata, jom besok kayuh KL Ipoh balik hari. Masa tu kau tengah kelang kabut lah, nak pergi charge lah basikal ni. Lepas tu untuk trip besok tu antara KL ke Ipoh, kau kena plan dekat mana kau nak charge basikal ni in case kalau bateri tinggal sikit. Contoh macam KL Ipoh, mungkin boleh charge dekat Tapa, dekat Gopeng ke kan. Yang tu memang kena plan betul-betul. Sama juga kalau korang nak pergi camping, boleh bawa basikal ni pergi camping. Cuma korang kena survey dulu campsite mana yang ada plug point. Make sure plug point tu berdekatan dengan kemah korang lah, supaya korang boleh letak basikal ni dekat depan mata. Kalau nak tidur hotel pun boleh, cuma korang kena survey dulu hotel tu dia allow tak untuk bawa basikal ni masuk bilik untuk charge. Aku rasa itu je kekurangan untuk basikal ni. Lain-lain tu tak ada masalah. Jom aku cerita yang best pula untuk basikal ni. Yang pertama, basikal ni kalau full charge sangat cepat. Daripada 0 sampai 100 ambil masa 2 jam saja. Dan dia punya kabel untuk charging tu tak besar pun, lebih kurang besar kabel laptop je. So aku rasa sangat-sangat okey dan mudah untuk bawa. Yang kedua, aku rasa basikal ni sesuai dijadikan basikal harian. Untuk siapa-siapa yang nak pergi beli groceries, nak pergi pejabat pos, nak beli barang ke apa, basikal ni sangat sesuai, sangat mudah untuk korang bawa. At least tak penat lah. Dan basikal ni juga didatangkan sekali dengan carrier belakang. So korang boleh bawa pannier kiri kanan, korang boleh letak beras, boleh beli buah ke apa untuk shopping barang groceries korang. Yang ketiga, basikal ni kalau korang tengok, dia punya geometry frame tu
dia macam ala-ala basikal mountain bike kan. Bagi aku basikal ni dia all-rounder lah. Dia adventure bike. Korang boleh guna dekat mana-mana trail, jalan raya, basah, kering. Aku rasa basikal ni sangat sesuai. Kalau nak kayuh dekat light gravel, basikal ni antara the best lah. So sangat sesuai untuk ke semua permukaan dekat Malaysia ni. Yang keempat, okey, kita berbalik pasal lampu pula. Tadi aku bagi tahu lampu dia tak best kan, sebab terletak dekat sini kan. Okey, bestnya pula lampu ni kalau korang nak ride malam, korang tak perlu charge lampu lain dah. Lampu ni memang dah sedia built-in dekat sini. So kalau nak ride time malam, korang just on button dan terus ride. Yang kelima, aku rasa yang terakhir, aku rasa the best part dia punya pedal assist ni lah. Okay, sangat-sangat membantu untuk semua jenis pendakian, busut ke, bukit tinggi ke apa, aku rasa semua sesuai. Takat nak naik Cameron tu aku rasa tak ada masalah. Cuma kena planning lah nak charge dekat mana. So untuk pedal assist ni, dia punya tempat nak tukar mode dekat sini. Dia ada 3 mode. Okey, aku tunjukkan dulu. Kita on kat sini. Once kita on, lampu depan dengan lampu belakang dia automatic menyala. Okey, so bila kita on, dia akan terus ke eco mode. So kita tukar atas, dia akan pergi ke sport mode, dan mode paling power ialah turbo mode. So aku rasa korang kena sesuaikan mode yang ada ni dengan kayuhan korang. So far, this is the best bike untuk aku. Dan siapa-siapa yang nak cuba kelainan, terbaik. Sebelum aku ucap selamat tinggal dekat basikal ni, aku bagi tahu harga dulu. Owner nak jual basikal ni 9,500. Korang boleh contact nombor yang aku sediakan. Kalau nak view basikal, nak test basikal, just contact owner. Boleh try. Dan basikal ni owner baru kayuh 1,600 km daripada dia beli hari tu tahun 2023. So basikal ni sangat berbaloi untuk orang yang dah pernah ada basikal, dan yang tak pernah ada basikal nak cuba beli basikal, sangat berbaloi. 9,500. Kalau kau tanya aku, let's say lah ada Brompton Titanium dengan basikal ni, aku akan pilih basikal ni. So siapa-siapa ataupun kepada new buyer, selamat berkayuh.